Dari segi berbilang-bilang perawi, maka hadis bukanlah syarat bagi hadis sahih. Dengan alasan hadis sahih ini tidak disyaratkan perawinya berbilang-bilang. Satu orang cukup bagi hadis sahih. Adapun syarat hadis sahih yaitu adil, terdabit, bersambung sanad, tiada syad, tiada ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Walaysal adidu syartan lil sahihi khilafan lil jubayil muqtadili wa ilahi yumi'u kalamul hakimi. Wasarraha Ibnul Arabi fi syarhil Bukhari bi anna dhalika syartul Bukhari wa ajaba amma warada min dhalika bi jawabin fihi nadrun li annahu qala fa in qila hadithu al a'malu bin niyati fardu lam yarwihi an Umar illa Alqamatu qulna qad khataba bihi Umaru alal mimbari wa hadratil sahabati falaula annahum ya'rifunahu la ankaruhu wa tu'aqiba bi annahu la yarzamu min sukutihim anhu annahum sami'uhu min ghairihi wa bi anna hadha la sullima fi Umarin muni'a fi tafarudi alqamah thumma tafarudi Muhammad bin Ibrahim bihi an Alqamah thumma tafarudi Yahya bin Sa'id bihi an Muhammad ala ma huwal sahih hil ma'rufi indal muhadithina wa qad waradas lahu mutaba'atu la yuktabiru biha wa kadha lam yuslamu jawabuhu fi ghairi hadisi Umar. Qala Ibnu Rashid laqad kana yakfi al-qadiyya fi butlani ma ad'a annahu syartul Bukhari awalu hadithin madhkurin fihi. Tiadalah hadis itu syarat bagi hadis sahih. Hal kadang khilaf bagi Jubai'i yang Mu'tazilah, wa ilahi kepadanya khilaf mengisyarah oleh kalam hakim, dan telah menerangkan oleh Ibnu Al-Arabi di dalam syarah Bukhari bahawa demikian syarat, bahawa demikian yaitu hadis syarat bagi sahih itu syarat Bukhari. Wa ajaba dan menjawab ianya Ibnu Al-Arabi dari ma yang untuk ma yang datang ianya ma min dalika daripada demikian syarat Bukhari dengan jawaban sabit padanya jawaban itu tinjauan, ada tinjauan. Karena bahawa sesungguh dianya Ibnu Arabi itu berkata ianya Ibnu Arabi.
Apa perkataan beliau? Maka jika dikatakan orang bermula hadis al-a'malu biniyat, ini mungkin ala sawab, katanya sudah dibuang kata inama. Hanya saja amalan itu dengan niat, itu fardu sendiri perawi yang tidak meriwayat ianya hadis dari Umar kecuali oleh Alqamah. Qulna, niscaya kami berkata, sungguh telah berkhutbah dengannya hadis oleh Umar di atas mimbar dengan hadir para sahabat. Falau, maka jikalau tiada, bahawa sesungguh mereka sahabat itu benar-benar mengetahui mereka sahabat dianya hadis, niscaya sungguh mengingkar mereka sahabat akan dianya hadis. Tuqiba dikritikkan ianya Ibnu Arabi, dikritiknya dengan bahawa sesungguh hal sya'an itu tiada lazim daripada diam mereka sahabat, diam anhu dari Umar, oleh bahawa sesungguh mereka sahabat itu mendengar mereka sahabat akan dianya hadis, mendengar min ghairihi dari selain Umar. Dan juga dikritikkan orang dengan bahawa sesungguh ini hadis itu jikalau diterima ianya ini hadis sebagai hadis pada Umar, niscaya didegahkan orang pada kesendirian Alqamah, kemudian kesendirian Muhammad bin Ibrahim dengannya hadis yang diriwayat daripada Alqamah, kemudian kesendirian Yahya bin Sa'id dengannya hadis daripada Muhammad. Berdasarkan di atas dianya itu pendapat sahih yang sudah makruf di kalangan orang-orang ulama-ulama hadis. Dan pada sungguh telah datang lahu baginya hadis inama amalu biniyat oleh sokongan atau bantuan sanad lain yang tidak diiktibarkan, yang tidak dipertimbangkan dengannya mutabaah. Wakada juga sedemikian dikritik itu tidak diterimakan orang akan jawabannya Ibnu Arabi pada selain hadis Umar. Qala berkata oleh Ibnu Rashid, laqad sungguh adalah memada akan qadhi. Di mana memada? Pada membatalkan yang mendakwa ianya qadhi. Akan apa mendakwa? Akan bahawa sesungguhnya itu syarat Bukhari. Oleh apa memada? Oleh awal hadis yang telah disebutkan ianya awal hadis padanya Qadhi atau Ibnu Arabi. Sambungan masalah yang di belakang. Walaysa adidu, hadis bukanlah syarat bagi hadis sahih. Ini dari segi berbilang-bilang perawi ya. Karena hadis ini paling kurang diriwayatkan oleh 2 orang, paling banyak 3 orang. Jadi 2 ini sudah dianggap perawinya sudah berbilang-bilang, apalagi kalau 3. Jelas? Jadi hadis dari segi berbilang-bilang perawi, hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Alasannya hadis sahih tidak disyaratkan perawinya berbilang-bilang. Jelas? Yang disyaratkan pada hadis sahih 5. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil.
ketiga perawinya terzabit, iaitu kuat hafalan. Keempat iaitu tiada syak, kelima tiada ilah. Jadi yang disyaratkan pada hadis sahih cuma 5. Sedangkan berbilang-bilang syarat, berbilang-bilang perawi tidak disyaratkan pada hadis sahih. Maka menjadi kesimpulan atas pendapat kuat, hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Jelas? Kemudian khilafan li Jubai Muqtadili. Jubai Muqtadilah khilaf, iaitu menurut Jubai hadis adalah syarat bagi hadis sahih. Hadis adalah syarat bagi hadis sahih. Wa ilaihi yaumi'u kalamul hakim. Kalam al-hakim mengisarahkan kepada pendapat Jubai. Kalamnya sekira-kira kalamnya lebih kurang seperti ini. Di dalam kitab Ulumul Hadis, perkataan al-hakim atau kalam al-hakim seperti ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat yang hilang nama jahil. Maksudnya iaitu hadis sahih ada 2 perawi. Hadis sahih ada 2 perawi. Ada 2 perawi. 2 perawi ini kan berbilang-bilang. Jadi perkataan al-hakim mengisyaratkan kepada pendapat Jubai, iaitu hadis adalah syarat bagi hadis sahih. Berarti sudah bertambah lagi ni syarat hadis sahih. Dari 5 sudah menjadi ke 6. Karena hadis sahih syaratnya kan 5. Kalau berpegang atas pendapat Jubai ini, maka hadis sahih sudah 6 syarat, iaitu berbilang-bilang perawi. Karena mereka menyamakan hadis ini seperti syahadah. Syahadah ini syaratnya 2 orang, tidak boleh 1 orang. Ini pendapat mereka. Kalau pendapat kuat menolak penyamaan seperti ini, ditolak oleh pendapat kuat. Seperti ini cara pendapat kuat menolak pendapat mereka. Hadis bukan syahadah, tidak sama seperti syahadah. Hadis memada dengan seorang perawi, iaitu hadis sahih memada seorang diri. Contohnya inama amalu biniyat. Ini hadis gharib. Hadis Bukhari ini. Hadis gharib, satu hadisnya gharib, perawinya seorang diri, tapi sahih. Karena ada syarat yang 5 tadi, iaitu sanadnya bersambung, perawinya adil dan terzabit, tiada ilat, tiada syak. Kalau perawinya seorang diri, tidak berbilang-bilang. Tidak ada perawinya 2, 3, 4, tidak ada. Perawinya cuma 1. Perawi inama amalu biniyah. Jadi inilah kalam perkataan al-hakim mengisyaratkan kepada pendapat Jubai Muqtadilah, iaitu hadis adalah syarat bagi hadis sahih. Kemudian wasaraha Ibnu Arabi telah menerangkan dalam Syarah Bukhari seperti ini penjelasan beliau di dalam Syarah Bukhari. Penjelasan Ibnu Arabi iaitu hadis ini adalah syarat Bukhari. Hadis adalah syarat Bukhari. Wa ajaba. Kemudian Ibnu Arabi menjawab untuk pendapat yang menentang beliau. Karena pendapat yang menentang beliau tadi adalah pendapat kuat. Hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Jadi Ibnu Arabi menjawab pendapat kuat tadi dengan jawaban yang ada tinjauan. Beliau menjawab seperti ini. Ibnu Arabi menjawab seperti ini. Li'annahu qala. Apa perkataan Ibnu Arabi? Fa'in qila. Andai kata ada pendapat atau ada orang yang berkata hadis inama amalu biniyat adalah hadis fardhu, iaitu perawinya seorang diri, karena perawinya daripada Umar. Tidak diriwayatkan hadis inama amalu biniyat dari Umar kecuali Al-Qamah. Jadi kalau ada yang bilang hadis inama amalu biniyat ini adalah hadis perawinya seorang diri, kami jawab, kata Ibnu Arabi, kami jawab sekarang.
Jangan bilang bahawa hadis inama amalu binniyat perawinya seorang diri. Yang ni kata Ibnu Arabi. Kami jawab sekarang, Umar berkhutbah dengan hadis ini di atas mimbar di depan banyak sahabat. Semua sahabat waktu itu diam. Andai kata mereka tidak benar-benar mengetahui tentang hadis ini, pasti mereka mengingkari hadis tersebut. Kalau sahabat waktu itu tidak pernah mengenal atau tidak mengetahui tentang hadis ini, pasti mereka sahabat mengingkar hadis yang dibaca oleh Umar di atas mimbar. Pada waktu itu diam semua sahabat diam. Ini membuktikan, diam sahabat ini membuktikan bahawa sahabat ini pernah mendengar hadis ini daripada Rasul. Berarti kalau pernah mendengar hadis ini daripada Rasul, ini terbukti bahawa hadis inama amalul binniyat bukan cuma Umar yang tahu hadis ini. Para sahabat yang lain juga tahu, kata Ibnu Arabi. Ini kata Ibnu Arabi, bukan perkataan pendapat asal ini. Ini jawaban Ibnu Arabi untuk pendapat kuat. Jelas? Makanya menurut Ibnu Arabi, jadi inama amalul binniyat bukan cuma sahabat Umar yang tahu tentang hadis ini. Sahabat-sahabat lain juga tahu hadis ini. Dengan bukti mereka saat dibaca hadis ini oleh Umar di atas mimbar, semuanya diam. Diam ini membuktikan mereka juga mengetahui hadis ini dari selain Umar, iaitu daripada Nabi. Jelas? Ini jawaban Ibnu Arabi untuk pendapat kuat. Waktu uqiba. Perhatikan cara pendapat kuat menjawab, membantah atau mengkritik pendapat Ibnu Arabi. Wahai Ibnu Arabi, diam para sahabat ketika Umar berkhutbah dengan hadis inama amalu binniyat. Diam itu tidak mesti mereka pernah mendengar hadis ini dari Rasul. Tidak mesti. Diam mereka tidak mesti bahawa mereka pernah mendengar hadis ini dari selain Umar, iaitu daripada Rasul. Tidak mesti, tidak lazim. Jawapan pertama, pendapat kuat untuk Ibnu Arabi, atau ini bantahan untuk Ibnu Arabi. Kedua, jawapan kedua, okey, kalau kami terima pendapat engkau, hai Ibnu Arabi. Andai kata hadis ini kita terima hadis inama amalu binniyat ini sebagai hadis aziz pada Umar. Okey, seperti kamu bilang, wahai Arabi, bahawa bukan cuma Umar yang tahu tentang hadis ini, para sahabat lain juga tahu hadis ini. Okey, kita terima seperti pendapat engkau, wahai Arabi. Munia ditegah pada kesendirian Alqamah. Okey, kalau Umar, sahabat lain mengetahui hadis ini, generasi setelah mereka iaitu Alqamah, kenapa seorang diri? Alqamah seorang diri mengambil hadis daripada Umar. Ini membuktikan hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Hadis ini adalah perawinya paling kurang 2 orang. Perawinya paling kurang 2 orang. Sedangkan inama amalu binniyat ini sudah sepakat para ulama hadis bahawa hadis ini hadis gharib. Hadis sahih tapi gharib satu hadisnya. Jelas? Ini cara bantah. Andai kata hadis inama amalu binniyat kita terima sebagai hadis aziz pada Umar, karena seperti penjelasan Ibnu Arabi tadi, bukan cuma Umar yang tahu hadis ini, para sahabat yang lain juga tahu daripada Nabi. Okey, kita terima. Tapi Alqamah seorang diri, Muhammad bin Ibrahim juga seorang diri yang mengambil hadis daripada Alqamah. Yahya bin Sa'id juga seorang diri mengambil hadis daripada Muhammad bin Umar. Aziz paling kurang perawinya 2 orang. Makanya ini cara untuk kita tolak pendapat Arabi bahawa hadis ini bukan syarat bagi hadis sahih. Ini cara untuk kita tolak Ibnu Arabi ini. Okey, kalau kita terima pada masa sahabat bukan cuma Umar yang tahu tentang hadis inama amalu binniyat. Generasi setelahnya Alqamah seorang diri.
Kalau memang hadis inama amalu binniyat hadis, kenapa Alqamah seorang diri meriwayatkan hadis daripada Umar? Kemudian Muhammad bin Ibrahim seorang diri meriwayatkan hadis ini dari Alqamah. Kemudian Yahya bin Sa'id juga seorang diri meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Ibrahim. Ini kan bukan hadis-hadis. Ini bukan hadis-hadis. Maka terbuktilah bahawa hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Kerana hadis sahih tidak disyaratkan berbilang-bilang perawi. Jelas? Ini cara kita tolak Ibnu Arabi. Kerana beliau pendapat lemah tu. Kerana Alqamah, kesendirian Alqamah, kesendirian Muhammad bin Ibrahim, kesendirian Yahya bin Sa'id mengambil hadis daripada Muhammad bin Ibrahim, ini di atas pendapat yang sahih, pendapat yang kuat yang sudah ma'ruf di kalangan ulama hadis. Padahal bantuan-bantuan hadis ini sudah datang, sudah ada. Padahal bantuan-bantuan yang lain, mutaba'ah ini maksudnya bantuan sana lain lah, lebih jelas, atau sokongan untuk hadis inama amalu binniyat cukup banyak yang tidak dipertimbangkan. Hadis inama amalu binniyat tetap perawinya seorang diri sampai dari awal sampai Umar seorang diri. Makanya hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Jelas. Kemudian satu lagi, wakada. Coba perhatikan wakada. Wakada juga sedemikian ditolak atau ditantang atau dikritik Ibnu Arabi. Tidak diterima jawaban Ibnu Arabi pada selain hadis Umar. Selain hadis Umar, yaitu hadis kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil midani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis ini perawinya hadis ini adalah hadis Abi Hurairah seorang diri Abi Hurairah. Makanya kalau hadis ini jawaban Ibnu Arabi pada selain hadis Umar, yaitu hadis dua kalimat yang ringan di atas lisan tapi berat pada timbangan, hadis ini juga tidak bisa diterima. Jawaban Arabi pada hadis ini juga tidak bisa diterima. Bukan cuma pada hadis inama amalu binniyat tidak bisa diterima. Hadis yang lain yaitu hadis kalimatani khafifatani ala lisan. Ini hadis ini juga tidak bisa diterima jawaban Ibnu Arabi. Jelas? Qala Ibnu Rashid, perkataan Ibnu Rashid seperti ini, laqad kana yakfi, sungguh adalah memada akan ke qadhi. Maksudnya seperti ini. Jawaban Ibnu Rashid untuk menolak pendapat Ibnu Arabi, jawabannya seperti ini. Memada atau cukup untuk mengalahkan qadhi Ibnu Arabi. Jelas, qadhi ini iaitu Ibnu Arabi yang di atas. Ibnu Arabi, nama beliau adalah Qadhi Abu Bakar bin Arabi. Namanya Qadhi Abu Bakar bin Arabi. Jadi jawaban Ibnu Rashid lebih gampang untuk kita mengalahkan Ibnu Arabi seperti ini. Lebih gampang untuk mengalahkan beliau seperti ini. Hadis inama amalu binniyat sudah cukup untuk mengalahkan Ibnu Arabi. Jelas? Karena Ibnu Arabi mensyaratkan hadis ini adalah syarat Bukhari. Hadis adalah syarat Bukhari. Jadi memada cukup hadis inama amalu binniyat untuk menolak pendapat Ibnu Arabi. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu diam mereka sahabat bukan tidak mesti bahawa mereka pernah mendengar dari selain Umar. Kemudian jawaban kedua, andai kata kita terima hadis inama amalu binniyat ini sebagai hadis pada Umar,
Karena bukan cuma Umar yang mengetahui hadis ini, sahabat yang lain juga mengetahui. Ini saya tegakkan pada kesediaan Alqamah. Tapi Alqamah seorang diri. Alqamah mengambil hadis daripada Umar seorang diri. Muhammad bin Ibrahim mengambil hadis daripada Alqamah juga seorang diri. Yahya bin Sa'id mengambil hadis daripada Muhammad juga seorang diri. Dengan seorang diri Alqamah, dengan seorang diri Muhammad bin Ibrahim, dengan seorang diri Yahya bin Sa'id, terbuktilah bahawa ini bukan hadis aziz. Inama amalu binniyat, bukan hadis aziz. Maka jelas aziz bukan syarat bagi hadis sahih. Jelas, kerana hadis sahih tidak disyaratkan berbilang-bilang perawi. Jadi kata Ibnu Arabi lebih gampang, cukup untuk kita bantah Ibnu Arabi, iaitu dengan hadis yang tadi, inama amalu binniyat. Maka hadis itu sudah jelas, sudah sepakat ulama hadis, sudah ma'ruf bahawa hadis tersebut statusnya gharib, perawinya seorang diri. Alqamah seorang diri, Muhammad bin Ibrahim seorang diri, Yahya bin Sa'id juga seorang diri, Umar juga seorang diri. Karena diam para sahabat tidak mesti bahawa sahabat pernah mendengar hadis ini dari selain Umar. Tidak mesti. Makanya dengan hadis ini cukup kata Ibnu Rashid untuk membantah pendapat Ibnu Arabi. Maka menjadi kesimpulannya, hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Karena hadis sahih tidak disyaratkan berbilang-bilang perawi. Yang disyaratkan pada hadis sahih cuma 5. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, sanadnya iaitu adil, perawinya adil. Ketiga, iaitu tertabik. Keempat, iaitu tiada syad. Kelima, tiada ilah. Kalau berbilang-bilang perawi tidak disyaratkan pada hadis sahih. Jelas? Itu kesimpulannya. 3 tu ulang lagi. Ke laisa hadis kon syarat bagi hadis sahih. Nyo dari segi berbilang-bilang perawi kerana hadisnya kon diriwayat oleh 2 orang perawi. Jadi dari segi berbilang-bilang perawi, hadis kon syarat bagi hadis sahih. Itu alasannya. Alasannya kerana hadis sahih hanya disyaratkan berbilang-bilang perawi. Hadis sahih yang disyaratkan 5 orang. Pertama, bersambung sanad. Kedua, adil perawi. Kelih terzabit. Keempat, berarti tiada syad. Kelima, tiada ilah. Cumanya yang disyaratkan hadis sahih. Sedangkan berbilang-bilang perawi hanya disyaratkan hadis sahih. Yang disyaratkan hadis kon hadis sahih. Maka ji kesimpulannya itu hadis kon syarat bagi hadis sahih. Makanya hadis sahih itu hanya mencari 2 orang inama amalu binniyat. Inama amalu binniyat. Nya hadis gharib, hadis sahih Bukhari yang perawi ji tiro-tiro kerana Alqamah gecok daripada Umar, tiro-tiro nya hadis sahih. Perawi ji hanya berbelah tapi nya hadis sahih. Maka ji hadisnya hanya syarat, kon syarat bagi hadis sahih. Kerana hadis sahih hanya disyaratkan berbilang-bilang perawi. Kamu dikulang. Khilaf bagi Jubai Muqtadilah. Menurut Jubai Muqtadilah, hadis syarat bagi sahih. Hadis syarat bagi sahih. Berarti menyokut hadis syarat bagi sahih. Hadis sahih kam tambah syarat tu dari 5 kaji ke 6, iaitu berbilang-bilang perawi tu tu. Kamu kepada khilafnya mengisyarah li kalam al-hakim. Jadi kalam al-hakim mengisyarah kepada pendapat Jubai. Lagi ni kalamnya perkataan al-hakim dalam kitab Ulumul Hadis. Lagi ni hadis sahihnya diriwayat dari sahabat yang hilang nama juhalah, nama jahil. Diriwayat dari sahabat yang hanya nama jahil. Berarti hanya tipu jahil, hanya nama-nama yang jahil. Maksudnya
bi ayyakuna lahu. Ada bagi hadis sahihnya dua roh perawi. Hadis sahihnya ada dua roh perawi. Yang kata beliau, kata Al-Hakim, mengisyarahkan kepada pendapat Jubai. Hadis sahih bicara dua roh perawi. Hadis sahih ada baginya dua roh perawi. Dua perawinya berbilang-bilang. Hadis iaitu berbilang-bilang perawi. Berarti Jubai berpendapat hadis adalah syarat bagi hadis sahih. Yang pendapat beliaunya kalam Al-Hakim juga lagi yang diisyarah, mengisyarahkan lagi pendapat Jubai dulu. Kamu orang ka wasaraha Ibnu Arabi kagak peterang atau kagak sareh, kagak nyatakan dalam syarah Bukhari lagi orang. Hadis adalah syarah Bukhari. Hadis adalah syarah Bukhari. Berarti menyo Ibnu Arabi waktu pegang hadis adalah syarah Bukhari. Di dalam syarah Bukhari iaitu hadis-hadisnya berbilang-bilang perawi ni. Hanya tu no. Nyo sahabat dua, tabi'in dua, tabi'in dua. Harus lagi ya. Kau bicarakan. Kayak kan? Yang laginya kau jelaskan di Ibnu Arabi dalam syarah Bukhari. Hadis adalah syarah Bukhari. Wajib apa? Dijawab oleh Ibnu Arabi. Apa yang dijawab? Dijawab dari untuk yang datang daripada demikian. Apa demikian? Demikian hadis syarah Bukhari. Syarat sahih hadis sahih. Hadis syarat bagi hadis sahih. Jadi lagi syarat tu hadis. Ya. Ibnu Arabi dijawab pendapat yang pegah yang tentang pendapat kaya. Pendapat kaya hadis kaya cara bagi hadis sahih. Jadi pendapat yang tentang, apa pendapat tentang itu pendapat kuat dan benar. Hadis bukan cara bagi Bukhari. Jadi dijawab pendapatnya di Ibnu Arabi dengan jawapan yang tinjauan, nazarun, iaitu mesti tak tinjau oleh hanya terlanju jawapan Ibnu Arabi yo. Jadi Ibnu Arabi dijawab pendapat kuat. Lagi ni saya kaya jawab. Andai kata orang yang pegah hadis innama a'malu binniyat. Nya tu kalau lu jelaskan le status hadis innama a'malu binniyat. Hadis innama a'malu binniyat adalah hadis gharib. Menurut pendapat kuat ini hadis gharib, hadis sahih. Kamu hadis sahih, hadis sahih Bukhari yo. Status hadisnya gharib. Apa makna gharib? Perawi ni tiro-tiro. Karena Al-Qamah tiro perawi. Gericuk hadisnya daripada Umar. Kamu yang status hadisnya. Wa dama batal. Andai kata ke Ibnu Arabi, andai kata orang yang pegang hadis innama a'malu binniyat perawi ni fardun tiro. Tidak diriwayatkan hadis innama a'malu binniyat dari Umar kecuali Al-Qamah. Kun Ibnu Arabi andai kata yang pegah bahawa hadis innama a'malu binniyat adalah hadis perawi ji tunggal, iaitu Al-Qamah tunggal, gecuk hadisnya daripada Umar cuma tiro. Jadi menyona orang yang pegang hadisnya perawi ji tunggal, maka kamu jawab ke Ibnu Arabi. Tiba dijawab oleh Ibnu Arabi. Umar berkhutbah di atas mimbar di depan para sahabat. Andai kata sahabatnya berarti benar-benar hal itu tentang hadisnya, pasti geingkar hadisnya. Geingkar. Saat Umar berkhutbah di atas mimbar dengan gepa hadis innama a'malu binniyat, para sahabat diam. Berarti ini membuktikan bahawa sahabat yang lain saat diamnya dah dengar cik daripada Nabi. Menyona dengar berarti berfungsi bukan cuma Umar yang meriwayatkan hadisnya. Sahabat-sahabat lain dah cik riwayat hadisnya. Yang jawapan Ibnu Arabi. Waktu tiba dikritikkan atau ditentang atau didebat Ibnu Arabi. Lagi cara debat. Ibnu Arabi, diam para sahabat. Kamu lagi cara tatuah bi anahu, cara untuk dah debat Ibnu Arabi. La yalzamu min sukutihim anhu anahu.
Mereka sahabat gedengar sahabat. Mereka sahabat mendengar hadisnya, hadis inama amalu daripada selain umat, iaitu daripada Nabi. Nyan hana mesti daripada diam mereka. Saat mereka diam bukan berarti mereka kalau pernah dengar hadisnya daripada Nabi. Kamu apa? Hana latih diam mereka membuktikan bahawa mereka kalau pernah dengar daripada Nabi hadisnya. Kamu lagi acara tua haji. Ada tua lagi tak cok pi dengan Pak Il, Pak pi dengan Pak Il. Pak Il ada tua. Diam mereka sahabat dari diam mendengar mereka sahabat dari selain umat. Mendengar mereka sahabat tentang hadis inama amalu biniat dari selain umat. Selain umat itu tak perkahwin Nabi, daripada Nabi. Dengar mereka sahabat dari hadis inama amalu biniat daripada Nabi. Nyan hana mesti daripada dia mereka. Hana mesti, hana latih daripada dia mereka bahawa mereka nak dengar hadisnya daripada selain umat. Yang cara untuk jawab Ibnu Arabi. Maka dia hadisnya yang riwayat Umar tiro. Kamu kemudian diriwayatkan daripada Umar oleh Alqamah tiro perawi. Tapi satu hadisnya hadis gharib. Tiro perawi. Maka hai Arabi hadisnya kon syarat bagi hadis sahih. Hadis sahih hanya disyaratkan perawi ini berbilang-bilang. Dia jawapan pertama ni. Jawapan kedua, hai Ibnu Arabi kajian menyatakan di hadis inama amalu biniat tak terima no lagi narikah jelaskan no. Tak terima berarti pada Umar sebagai hadis. Tak terima no. Kamu tak terima. Berarti kau cuma Umar yang meriwayatkan hadis. Dia sahabat no membuktikan bahawa sahabat lain juga nak dengar hadis no. Kayak betul je hadis no. Berkaja cik lagi kah Ibnu Arabi. Kaja cik lagi drone pegah kaja cik. Ditegahkan pada tafarud Alqamah, sendirinya Alqamah. Umar Alqamah kecok hadisnya daripada Alqamah. Alqamah kecok hadis daripada Umar. Muhammad bin Ibrahim kecok hadis daripada Alqamah tiro kata. Alqamah kecok hadis daripada Umar juga tiro. Muhammad bin Ibrahim kecok hadis daripada Alqamah juga tiro. Yahya bin Sa'id kecok hadis daripada Muhammad bin Ibrahim juga tiro. Nyo sebagaimana pendapat sahih nampak bantah. Pendapat sahih yang ma'ruf di kalangan ulama hadis nampak bantah. Perawi ini tiro. Alqamah tiro, Muhammad bin Ibrahim tiro, Yahya bin Sa'id juga tiro. Dah nampak bantah padahal bantuan lain kan datang cik, bantuan tok sanak lain kan datang cik bagi hadisnya, sanak yang hana itibar. Tapi Alqamah tiro perawi gecok hadis Ibnu Umar. Muhammad bin Ibrahim juga tiro gecok daripada Alqamah. Yahya bin Sa'id juga tiro gecok daripada Muhammad. Jadi membuktikannya andai kata lagi kah juga pakon cik Alqamah tiro, habis Alqamahnya berdua roh cik. Perawi dari pihak Alqamah benar dua. Perawi daripada Muhammad Ibrahim benar dua. Untuk membuktikan lagi pendapat hai Ibnu Arabi bahawa hadis adalah syarat sahih. Kamu orang? Makanya cara untuk tidak Ibnu Arabi berkaji lagi rom juga Ibnu Arabi bahawa berkena inama amalu biniat bukan cuma Umar yang riwayatkan hadisnya, bukan cuma Umar yang riwayatkan hadisnya. Sahabat lain dah cakap dengar daripada Nabi. Berkaji lagi rom juga, lagi rom juga. Alqamah tiro apa? Tiro perawi Alqamah jadi pegang hadis. Hadisnya diriwayatkan di dua rom perawi belenggu. Alqamah tiro. Maka jelas bahawa hadis bukan syarat bagi hadis sahih. Nya cara tidak Ibnu Arabi. Kakak mohon ke? Yang cara tidak. Jadi awak Jabai atau Ibnu Arabi lah nak tuju. Ibnu Arabi godnya nak rencana dia pertama hadis sahihnya lagi syahadah.
Syahadahnya saksi jika paling kurang, paling dua. Hanya tidur. Dia pertama hadis sahih, lagi syahadah. Kamu apa? Pandai tambah dia jauh dari pendapat gua, pandai tambah dia. Nyo hadis kon syahadah. Syahadahnya pada berbilang-bilang. Hadis ada pada hadis sahih ada pada berbilang. Mumaddah tidur berawi. Yang penting pun syarat lima je benar. Tu syarat lima. Adil bertambah sanad. Terdapat hanasat hanailah nyari yang pada. Sedangkan berbilang-bilang perawi hendak syaratkan hadis sahih. Yang cara untuk tolak pendapat tu iaitu pendapat Ibnu Al-Arabi. Kan kamu tahu tak? Kemudian juga ada keterima lagu. Juga ada keterima jawapan Ibnu Arabi pada selain hadis Umar. Selain hadis Umar. Selain hadis Umar iaitu hadis dalam Sahih Bukhari lagi. Dalam Sahih Bukhari ada hadis kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fi mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua buah kalimat yang ringan di atas ucapan tapi berat pada timbangan dan lebih cinta kepada Tuhan, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, dua buah kalimat tasbihnya ringan bak ucapan, berat pada timbangan, lebih tua kepada Tuhan. Nyo hadisnya dia jawab oleh Ibnu Arabi cik, tambah hadisnya perawi ini iaitu Abu Hurairah tu. Nyo hadis Bukhari cik no, hadis Bukhari cik. Jadi perawi ini Abu Hurairah tu. Maka di jawapan Ibnu Arabi pada selain hadis Umar iaitu hadis dalam berahmano, dua kalimat yang ringan pada ucapan tapi berat pada timbangan. Kamu tahu? Yang hadisnya hanya dah terima je jawapan daripada Ibnu Arabi. Nikulah. Kala Ibnu Rasid, berkata Ibnu Rasid, sungguh makna kali logo locok tuah di bepai hawate. Sungguh adalah memada ke qadi pada tapu batal dakwaan qadi. Itu yang didakwa oleh qadi, iaitu hadis adalah syarat Bukhari. Tu yang pemadanya ke qadi oleh awal hadis yang disebutkan pada qadi. Qadinya yang ke Ibnu Arabi benar. Ibnu Arabinya adalah Qadi Abu Bakar bin Arabi. Yang makna dasar yang mana nama dia. Qadi Abu Bakar bin Arabi. Kata Ibnu Rasid, yang jawapan yang padat qadinya untuk tatulak goknya, untuk taputalu goknya, yang ke hadis bunuh. Tu hadis bunuh inama amalu biniyah. Yang hadisnya kamu mada untuk tapuh kan, atau kamu mada untuk taputalu Ibnu Arabi. Kamu orang. Pakar kamu mada. Cerita buat timak pun, cerita buat timak belum jelaskan tu. Kamu orang dari segi pemetang juga main kan. Andai kata kamu kan ke Ibnu Arabi benar. Diam sahabat membuktikan bahawa waknya tak pernah didengar atau kai tipu hadisnya daripada selain Umar. Gaknya ada tak kena benar kan apa? Tak bantah dia tengok. Bantah. Arabi diam sahabatnya diam sahabatnya hanya mesti bahawa wanya kalau pernah didengar hadisnya dari selain Umar. Bukan berarti wanya kalau pernah didengar daripada Nabi. Hanya lazim dia wanya kalau pernah didengar hadisnya daripada Nabi. Hanya lazim lagi ya. Jawapan kedua kita berkaca tak terima inama amalu biniyana sebagai hadis aziz pada Umar. Tak terkedi dia. Tak terima tu lagi ke Ibnu Arabi bahawa sahabat lain kalau dipuji hadis tu. Otomatik kalau dengar daripada Nabi je. Kaji tak terima tu dia. Nabi kata
Alqamah tiro ke perawi. Ada benda menyo Umar bertika nakkan ramai berti sahabat. Nyo saat kok bak generasi Alqamah be Alqamah mendong yang cuk hadis daripada sahabat. Berbilang-bilang je. Ada Muhammad bin Ibrahim yang tiro je. Kau adanya Yahya bin Sa'id juga tiro je. Maka je kata Ibn Rasyid lebih hebat dan jawab hadiah pada tu. Mangat saja. Kita kena lah bahasa ada mangat saja. Kak jelas-jelas berarti kak ittifaq pendapat saya di kalangan ulama hadis yang kak ma'ruf dah tegur tu bahawa hadis inama amalu biniyah perawi ni tiro-tiro. Makanya baik pegang hadis tu adalah syarat bagi hadis saya. Karena hadis saya hanya bicarakan berbilang-bilang perawi. Yang dia bicarakan hadis saya 5 syarat saja. Pertama adil perawi, kedua bertambung sanad, ada bertabik, ada bersat, ada berillah. Sedangkan berbilang-bilang perawi hanya bicarakan hadis saya. Apakah kah? Ya, kamu begitu kata Ibnu Rasyid lebih faham contohan tak putalu Ibnu Arabi kan kamu tu kan. Baik dah kajian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.